Okey, ini adalah tips macam mana untuk kita baiki diri kita. Aku sangat suka guna tools ni, iaitu yang pertama sekali diberi nama Wheel of Life. Dalam Wheel of Life ni ada macam-macam tau. Dia ada 8 elemen. One of it adalah tentang mind, body dan juga soul. Dan yang bestnya kita boleh benchmarkkan. Contohnya macam kalau kita punya otak kita tengah serabut ke apa kan, minda tengah serabut, so kita mungkin benchmarkkan kita punya mind punya kondisi waktu tu 3 bagi contohnya kan, ataupun 2 ke 1 ke. Depends lah. So benda tu kita boleh tengok ukur setiap hari tau. Maksudnya kat sini kita boleh tengok mungkin hari ni kita punya physical kita 5, esok mungkin kita nak improve lagi. Okay, mungkin skill kita ni 5 ni, kita nak improvekan lagi, esok ni kita nak improve 6. Dan dekat situlah daripada Wheel of Life tu kita akan tengok yang mana yang 3 benda yang kita nak terus baiki serta-merta. Sebagai contohnya macam aku punya condition bila aku buat Wheel of Life tu, paling-paling sangat nak improve adalah aku punya physical lah. Physical strength aku memang tengah in the energy yang agak low. So biasanya aku akan scalekan 2 ke 5 saja. So daripada situ baru aku nampak, oh mungkin aku kena pergi ke pergi workout ke, pergi gym ke dan juga sebagainya lah. Dan daripada situ kita akan terus list down kan lah. Contohnya kalau kita nak repair 3 masalah elemen tersebut, so kita terus list down kan what to do next. Jadi itulah cara dia yang paling senang, very straightforward, macam mana untuk kita improve diri kita day by day. Korang boleh buat Wheel of Life ni. Aku akan sediakan template dia tu, korang boleh DM untuk dapatkan template.